Dia kata hantarang letak kelanting. Siapa nak bahasa letak hantarang? Mak ke ayah? Kalau orang ladang, mak. Kalau orang sini, mak ke ayah? Mak juga. Dia pada haliang. Lepas tu kita kata dah, kalau nak nikah, nak suruh jadi mudah hijaan, tak mau jadi rohak, ambil mak kurunglah robok. Lepas nikah, lepas dia. Barulah lega kita. Tidak banyak songai dia. Jadi kalau kita tanya ayah, pakcik, tunang dah. Jadi kita nak tanyalah hantar orang tu banyak mana. Sebulan dua lagi dah nak nikah. Faham? Ayah dia, kalau ayah ni orang ayah kan, ada orang lelaki, orang juruh. Ayah dia kata mana? Ikut bandar lah, ada orang kita dak netak harga. Tu ayah. Nampak? Mak berlari dari dapur. Kau bandar lah, kau bandar. Nampak? Nampak? Kau bandar. Macam kakak dia 30 ribu. Itu pergi ngajar di nu, di Kuala Menjang. Kita tanya situ berapa? 15 10. Ada apa ni? Tahu tak? 10 ribu 15 ribu. Kalau tak pas SPM 10. Kalau lepas SPM 15. Cakap payah. Nampak 15. Nampak tak? Dalam mana dah mak dia bela kan? Kan anak kita. Tahu tak? Wajib ke tak? Wajib kalau mau berjanji. Dah dalam Quran, dah sebut dalam Quran mas kahwin. Nihlah mas kahwin. Okey? Bila akad nikah wajib mas kahwin. Siapa wajibkan? Quran. Dan hantarang mau berjanji ke tak? Janji, wajib tunai. Nampak? Kata mak dia hantarannya RM10,000. Benda adat aja. Adat ni kalau tidak ditegah syarak, silakan. Al-adatu muhakkamatun. Adat yang kebiasaan masyarakat, kalau tidak bercanggah dengan syarak, juga diiktiraf pada syarak. Yang mu berjanji setuju dah nak pergi ke mak dia 20 ribu, faham tak lagi? Lepas tu mu kata mahal pula. Tak sah. Tu belum Kuala Lumpur. Faham lagi? Awak pandai joget tak ting jangan ke. Tu mahal ke tu. Tu akhir zaman tu. Tapi gitu belaka dah. Kita pergi di ulu-ulu mana pun tak ada lah 5 ribu, 10 ribu. 5 ribu ni tahun 2000. Tahun 90 1,500. 2,000. Faham? 2,000. Tahun 90, tahun 2000 5,000. 2010 10,000 dah. Kalau Kuatang Indra Mahkota 30,000. Waktu baik kolej. Air piti air. Faham? Nak tebuk pun payah. Faham? Tahu tak? Jadi dah ada mahal dia kata begini awang ni. Pampers dia 2 bank hari tu. Beli pampers saja. Aku bandar dia lah. Faham? Cuma janganlah kita beratkan sangat dengan hantaran-hantaran yang tinggi, agak kurang keberkatannya. Tapi kalau mu rasa mahal tu dah. Dah berapa makcik macam kakak dia 30 ribu. Kakak dia 30 ribu, kakak Ngoh 30 ribu. Niat ngelah 30 ribu juga awang dah ada list 10 ambil makcik nampak? Ibu tunggal, ambil ibu tunggal. Siapa tu? Sini berapa sini? Kepada Riang. Kalau mau murah kena kat sekor.